Okey. Ini teknik yang banyak membantu legakan orang slip disc dengan sciatica. Okey, kepit macam tu, jatuh bawah. Okey, kepala jatuh habis. Alright. Badan tu macam lembik je lah. Sekejap. Ini kat sini. Okey. Jatuh. Badan tu lembik je. Nak cari timing dia. Kena tak point sakit tu? Itu. Tak apa, baring dulu. Belah kiri. Ya. Nanti tetes balik, tekan balik kat point tu. Macam mana dia punya rasa dia? Masih sama ke, kurang ke? Lega pinggang. Kalau dia sakit belah kanan ni, tengok belah. Ada juga tu masalah tulang pinggul. Bukan kat tulang L tu je. Pinggul pun ada kacau juga. Kita balas. Okey, macam ni pula. Okey. Bagi longgar sendi, celah kangkang tu. Bagi ke sini. Mengiring. Atas sikit kepala. Lady kata ni. Okey, alright. Okey. Tegak, bengkok. Okey. Alright. Dia kalau bunyi keropok tu, sedap lah. Tu, macam ni pula. Masih mengiring, sama lagi. Macam ni. Okey.
kita nak tarik tu macam spring tau. Ni pun ketat ni. Dia tak lepas lagi ni. Ni tak. Setakat ni macam mana rasa? Okey. Tekan balik ni nak test lah. Ada lagi ke tak ada? Ada. Ya. Ya. Okey. Dia duduk sila pula. Ngadap sana. Finishing nanti nak try. Mana tuala tarik leher tu. Dia kalau tarik tu rasa sampai ke point pinggang tu sedap lah. Okey, masih genggam. Okey. Dapat ke bawah ni. Macam tu. Macam ni. Dapat ke dalam. Tunduk sikit. Tapi badan ni biar tegak. Jadi dia turun. Yang ni turun ke bawah ni. Okey. Dan relax. Alright. Bismillah. Kelihatan ni keras. Pak elemen keras tu ada lagi. Itu semua menghalang kerja-kerja terapi. Otot mengeras. Okay, landing. Okay. Okay, angkat sikit. Okay, alright. Okay, kita main sikit dulu. Okay. Okay.
Tangan ni boleh pegang ni macam tu. Dia kalau kita tarik, badan tak bergerak, dia lagi cantik. Kalau badan dia mengikut sekali kan, tu tak berapa sangat. Aduh. Sampai mana rasa? Belakang Yang penting tu sampai ke bawah. sampai bawah Tu sampai ke pinggang. tu dia okey. Jangan sampai sini je tak kena. Sini lega. Sini tak, yang atas, yang bawah. Okey, relax kejap. Okey. Macam mana rasa? Okey, boleh duduk. Sebelum ni, waktu baring nak bangun, problem kan? Kelentang kan? Yang ni sekarang ni boleh lah test. Yang kata tentang kita bangun tu, macam mana? Yang tu nak sedap tu, balas je ubat sakit urat tu. Urat sendi, ligamen saraf tu kan. Sebab ni trauma kesan daripada hentakan tu. Kita buat cara ni memanglah dia kan kurang lah. Betul dalaman, makan ubat merpati tu. Nak bagi dia hilang, betul dah okey dah. Negak balik. Nak tekan balik kawasan tu. Kadang-kadang sakit baki tu ada lagi sikit-sikit tu. Kesan daripada bekam tu pun dia jadi macam tebal. Test balik. Tadi sakit belah kanan. Test balik belah kanan tu kan. Ni tulang okey. Tapi yang tak sakit tadi tu sebelah tulang tu. Ni kurang tadi lagi kuat ni masa ni buat. Ni ada keras lagi nampak. Tu pasal kita tarik tadi tu dia tak sepenuhnya. Dia tarik tu dia bukan mengikut semua. Bahagian-bahagian tertentu dia meletup. Keras dalam ni. Sini? Okey. Dia nak tarik tu rasa macam spring tu. Tu sedap lah. Lega tulang pinggul tu. Berapa banyak lega? Separuh ada? Ya.